Bisnes kereta sewa ataupun car rental adalah salah satu bisnes yang high demand, okey, terutama sekali pada waktu-waktu peak day. Contohnya macam waktu cuti sekolah, contohnya macam waktu hari raya ataupun waktu hujung minggu. Ramai orang nak sewa kereta untuk memulakan perjalanan ke destinasi masing-masing. Jadi dalam video kali ni aku nak breakdown berapa kos untuk korang nak run bisnes kereta sewa ni, dan apakah step by step macam mana cara nak buka bisnes kereta sewa ni. So kalau korang ada keinginan nak buat bisnes kereta sewa, jom aku kongsikan. So, untuk nak memulakan bisnes ni, korang boleh start secara kecil-kecilan ataupun start secara profesional, bergantung kepada korang punya modal. Okay, so apa langkah pertama yang korang kena buat untuk nak memulakan bisnes ni? Yang pertama sekali adalah, of course, korang kena daftar syarikat dulu, okay? Daftar dengan SSM, alright? So, korang boleh daftar untuk syarikat enterprise. Ini pun dah boleh mula dah. Okey, tapi kalau korang nak mulakan dengan bisnes yang lebih besar, nak buat loan dengan bank ataupun nak collaborate dengan banyak company-company besar yang lain, contohnya macam Soka dan lain-lain lagi, better korang buka syarikat sendirian berhad. Okey, so untuk nama syarikat pula, better korang boleh pilih nama yang ada kaitan dengan transport ataupun car rental. Yang kedua adalah korang kena mohon lesen dan juga permit. Untuk lesen perniagaan ni, korang boleh mohon dengan PBT. Untuk permit, korang boleh buat pendaftaran dengan JPJ untuk tukar kereta kepada kereta PSV Hire and Driver Permit ataupun kereta sewa berdaftar. Untuk lebih secure lagi, korang boleh daftar dengan lembaga pelancongan. Ini kalau korang target untuk nak aim syarikat kereta sewa ni kepada pelancong-pelancong. Yang ketiga adalah modal permulaan. So berapa modal untuk kita nak memulakan bisnes kereta sewa ni? Okey, modal ni adalah bergantung kepada berapa biji kereta yang kita nak buat sewa. Okey, kita ambil paling kecil lah. Alright, kita start dulu dengan 3 biji kereta. Okey, so untuk nak dapatkan kereta ni, korang boleh cari dekat mana-mana Yusra ataupun kereta terpakai. Okey, so untuk kereta pula, kita ambil kereta-kereta yang biasa, contohnya macam kereta Azia, kereta Myvi ataupun kereta Beza. Okey, so kos untuk dapatkan sebiji kereta untuk kereta yang aku sebutkan tadi ni, kos dia lebih kurang dalam RM20,000 hingga RM40,000 untuk harga seunit. Okey, selepas korang dah dapatkan 3 biji kereta ni, korang kena tukar pula, okey, daripada status kereta biasa kepada status kereta sewa dekat JPJ. So untuk bahagian insurans pula, okey, lepas korang dah tukar kereta biasa kepada kereta sewa, korang juga kena tambah, okey, untuk insurans. Alright, katakan kalau kereta biasa kita punya insurans tu kita kena tambah dalam 30% ke 50% lagi daripada harga insurans kereta biasa. Kos-kos lain yang penting juga adalah kos marketing. Korang boleh spend antara RM2,000 hingga RM5,000, contohnya macam stiker, logo ataupun kos untuk online marketing. So total aku ambil roughly, kalau korang nak mulakan secara kecil-kecilan, anggaran dalam RM60,000 hingga RM100,000. Yang keempat adalah proses operasi. Okey, so untuk proses operasi ni aku ringkaskan supaya korang lebih senang faham. Okey, yang pertama sekali adalah korang kena pilih dulu kereta apa yang korang nak buat kereta sewa, dan ada kereta yang high demand yang jimat petrol juga. Okey, dan juga jimat daripada cost maintenance, korang boleh pilih kereta Myvi, Azia, Beza ataupun kereta Vios. Okey, untuk buat korang punya kereta sewa. Okey, selepas korang dah dapat kereta, okey, korang kena tukar dulu, alright, kereta tu daripada kereta persendirian kepada status kereta sewa dekat JPJ. Yang ketiga adalah korang kena beli insurans untuk setiap satu kereta sewa tu. Okey, so kena tambah lebih kurang 30 ke 50% daripada insurans harga kereta biasa. Okey, yang keempat adalah korang kena buat satu surat perjanjian ataupun black and white untuk customer. Okey, sekiranya mereka nak sewa kereta dengan syarikat anda. Okey, so yang kelima adalah korang kena buat marketing. Ini penting lah, okey, untuk korang nak marketkan korang punya bisnes ni. Okey, dan antara platform-platform yang korang boleh untuk buat buat marketing ni, korang boleh buat dekat mudah.my, korang boleh buat dekat FB Marketplace, okey, buat dekat IG, buat dekat TikTok, okey, dan banyak lagi lah platform-platform lain yang korang boleh untuk buat marketing ataupun cari customer dekat sana. Okey, ataupun lebih mudah lagi sekarang ni korang boleh join bersama dengan platform-platform yang sedia ada. Okey, contohnya macam platform sewa kereta Soka, Trevo, Kliska dan banyak lagi.
Yang kelima adalah strategi marketing. Okey, untuk strategi marketing ni korang boleh target siapakah pelanggan-pelanggan yang korang nak pergi sewa kereta ni. Okey, korang boleh target kepada golongan-golongan pelajar. Okey, korang boleh target kepada golongan-golongan pekerja yang selalu pergi outstation. Korang juga boleh target kepada golongan-golongan pekerja sektor e-hailing, okey, yang bawa Grab car dan sebagainya. Dan juga korang boleh target kepada golongan-golongan pelancong. Okey, yang selalu pakai kereta untuk nak pergi round ataupun nak pergi jalan-jalan lah pakai kereta tu. Alright. So untuk bahagian sewaan pula, korang boleh buat satu package. Okey, korang boleh create satu package untuk pelanggan-pelanggan yang pilih. Alright. So korang boleh buat package kiraan per jam, kiraan per day, per week ataupun per month. Alright. Korang boleh tetapkanlah berapa harga yang korang nak letak. Okey, kalau sewaan tu lagi panjang, bermakna lagi murah lah rate yang anda boleh dapat. Untuk marketing ni, korang juga boleh collapse dengan homestay, korang juga boleh collapse dengan hotel, okey. Dan juga korang boleh hire mana-mana KOL untuk buat content, buat live untuk korang punya business ni. Okey, dan tak mustahil kalau dah ada pelanggan, okey, yang dah sewa kita punya kereta ni, dah tak mustahil dia boleh untuk separate kan, alright, bisnes kereta sewa ni kepada kawan-kawan dia yang lain ataupun family dia yang lain yang nak sewa kereta dengan kita. Secara tak langsung kita juga boleh dapat marketing secara percuma daripada situ. Yang keenam adalah sistem operasi. Jadi bila anda dah dapat pelanggan ataupun klien yang nak sewa kereta dengan syarikat korang ni, alright, korang kena sediakan satu record booking. Okey, yang mana record booking ni korang boleh buat secara online ataupun isi Google Form. Okey, ini lebih mudah. Alright, untuk korang record detail tentang maklumat customer yang sewakan kereta dengan syarikat anda ni. Okey, ini penting untuk anda simpan record tu bagi rujukan untuk masa akan datang lah. Okey, dan korang juga boleh untuk pegang deposit, alright, sekiranya mereka nak sewa kereta bersama dengan syarikat anda. Okey, ini juga salah satu sistem keselamatan sekiranya berlaku something happen dekat anda punya kenderaan. Yang ketujuh, last sekali adalah risiko dan juga cabaran. So apa risiko dan juga cabaran untuk korang yang buat bisnes kereta sewa ni? Okey, so yang pertama sekali adalah risiko sekiranya pelanggan ataupun klien kita ni bawa lari kita punya kereta ataupun curi kita punya kereta, tak hantar balik, dah sewa, dah sampai on time, nak kena pulangkan balik tapi tak sampai-sampai, call semua tak angkat. Alright, so apa yang boleh korang buat? Okey, korang boleh pasang satu GPS tracker dekat korang punya kenderaan. Okey, yang harga dia anggaran lebih kurang 300 ke 500 ringgit untuk satu biji kereta. Okey, ini lebih terjamin lah daripada segi keselamatan. Okey, yang kedua juga korang kena make sure kereta yang korang beli tu, okey, masa awal-awal tadi ni adalah kereta yang tahan lasak supaya kita tak kena keluarkan kos yang tinggi untuk kita nak jaga maintenance kereta tu. Okey, dan yang last sekali adalah daripada segi persaingan yang kuat lah ataupun persaingan yang sengit. Sebab dekat Malaysia ni banyak dah, alright, bisnes kereta sewa yang ada dekat luar sana tu. So apa yang kita boleh buat adalah kita bagi servis yang mesra kepada pelanggan dan juga harga yang berpatutan. Okey, sedikit tips untuk korang yang nak memulakan bisnes kereta sewa ni dengan modal yang rendah. Okey, kalau korang dekat rumah tu ada lebih kurang dalam 2 biji, 3 biji kereta yang korang memang jarang guna, jarang pakai, alright, korang boleh cuba untuk buat kereta sewa dulu. Okey, ikut step-step yang aku bagi tahu tadi ni, tukar kereta tu kepada kereta kita sewa, alright, dan cuba untuk test market dulu. Sekiranya ada permintaan yang tinggi, barulah korang mulakan dengan langkah yang lebih besar untuk tambahkan lagi kereta sewa dekat korang punya bisnes ni. Okay, so kalau itu juga video yang aku nak kongsikan kali ni. Jangan lupa guys, kalau korang belum lagi subscribe channel aku ni, tekan untuk subscribe dan tekan like dekat bawah tu kalau korang suka dengan video ni. Okay, insyaAllah untuk next video akan datang aku akan kongsikan lagi untuk bisnes yang lain pula. So jumpa lagi guys, aku Firdaus. Assalamualaikum. Bye.